Katakanlah plastik ni cair, tu berlubang. Dalam ni dah ada sel-sel bateri. Sel-sel bateri kacau weh, meletup weh. Okay Daus, aku ada soalan. Sekarang ni kan, kenapa kau kena pasang ni Daus? Ni untuk elakkan haba ke bateri. Sebab bateri ni duduk sebelah enjin. So enjin tu panas. Kena pula dengan ni, plastik pula tu. Cair lah dia. Dia akan affect ke? Efek. Kalau plastik cair, katakanlah plastik ni cair. Tu berlubang. Dalam ni dah ada sel-sel bateri. Sel-sel bateri kacau weh, meletup weh. Apa dia punya material? Ni pakai aluminium foil lah. Aluminium foil kan? Okay, apa beza dengan yang ori daripada kilang? Orang panggil ni ori daripada kilang kan? Masih function yang sama, elakkan haba, cumanya dia pakai padding. So dekat sini dia pakai aluminium foil. So aluminium foil ni kita tahu dia dapat pantulkan haba lagi baik. So kita gunakan ni lah untuk bateri quattron ni. Sebab bateri quattron ni special, dia tak pakai air acid macam bateri biasa. So dekat di sini dia pakai sel kering. So kalau dia rosak nanti dia akan affect performance dia lah. Performance bateri ni nanti dia tak dapat nak keep charging. Kalau dia charge sekalipun dia tak dapat nak simpan lama. So kita letak ni untuk kita jaga bateri lah. Jadinya kepada anda yang ada bermacam-macam soalan nak upgrade security kereta, senang je, tekan je butang dekat bawah. Ataupun apa tahu, boleh je check it out profile TikTok EasyTrack untuk maklumat lanjut. Untuk yang jauh jangan risau, kita boleh datang ke tempat anda. Tak kisahlah anda berada dekat mana sekalipun. Untuk yang dekat, kita jumpa dekat HQ.